I nak tengok soalan bocor dulu. Yang kita cakap gitu. Nama saya Adam Badri. Dan saya Eric Das. Kami pemilik Lang Biru Fisheries, syarikat aquaculture offshore yang sekarang terletak di Langkawi. Kami terkenal sebagai pengeluar ikan kerapu dan siakap yang berkualiti tinggi. Jualan ikan dari sangkar kami, kita ada jual ikan hidup dan juga ikan yang fresh on ice. Maksudnya ikan segar yang disimpan sejuk. Itulah produk utama kami keluarkan. Kami memilih Langkawi sebab senang saja, kualiti air. So di bahagian utara Langkawi ini, kami berada dalam kawasan perairan Lautan Andaman. Kualiti airnya sangat tinggi. Jadi di tapak ini sendiri, kita ada kedalaman air antara 15 hingga 20 meter. Air sangat jernih dan sangat bersih. Kita jauh daripada segala aktiviti manusia di sini. Ini kalau you tengok kat mana-mana pun kan, ikan kecil ada, ikan besar ada. Dia surrounding dia boleh dengar burung-burung. That is environment to culture fish. Kualiti ikan kita. Rasa dia lepas kita masak. Tidak perlu digunakan garam, tapi ikan kita manis. Sebabnya environment dengan kualiti air kita. Yang kegemaran saya ikan kerapu. Isi ikan tu memang fleksibel. Jadi macam-macam cara yang kita masak, dia boleh menunjukkan kualitinya. Kami memilih Agrobank sebabnya Agrobank memang memahami bisnes pertanian. Bila kami berbincang dengan pegawai Agrobank contohnya, ya, dia boleh tahu semua jenis financial product yang ada dengan Agrobank dan dia juga faham apakah isu semasa untuk peternak-peternak seperti kita. Dengan dana yang diberikan oleh Agrobank, kita membina sangkar baru. Jadi kita meluaskan kawasan sangkar kita lebih kurang 2 kali ganda. Dan kita menggunakan sangkar yang lebih besar. Kami juga dapat pembiayaan untuk modal kerja. Semua dia 90% customer kita, semua distributor. Untuk tahun ni kita ada target untuk supply ke restoran-restoran yang ada high quality, high-end restaurant. Ikan kerapu hybrid dengan ikan siakap memang ada permintaan yang tinggi. Kami menyokong penuh usaha kerajaan di dalam program mereka untuk meningkatkan penghasilan pengeluaran perikanan melalui teknik aquaculture. Kami mempunyai beberapa pakej pembiayaan keuangan kepada mereka yang ingin menceburkan diri di dalam program aquaculture ini. Antaranya ialah modernisasi penghasilan pengeluaran dan kami menawarkan profit rate kadar keuntungan yang rendah, serendah 2 dan 3.5% kepada pembiayaan kami yang kita harap dapat menggalakkan penyertaan daripada pemain-pemain industri untuk meningkatkan minat di dalam pertanian aquaculture supaya meningkatkan hasil pengeluaran negara secara khasnya.